Tajuk kita pada hari ini, Hari Raya. Lama kita berehat. Apa khabar kambing-kambing semua? Ulang sekali pun macam kalau sana pastikan masa raya ni korang bermaaf-maafan antara satu sama lain. Ini tidak aku tengok mangkuk kambing ni, dia dah banyak buat salah dengan aku. Last minta maaf dekat grup secara umum. Aku tanam nenek kau hidup-hidup lah sial. Sekurang-kurangnya gorila ni ada effort. Bukan macam bodoh lagi seekor tu. Orang semua buka grup SHR minta maaf, minta ampun semua jadah tu. Monyet ni senyap je. Bangsat terpaling suci. Sebenarnya macam tu. Bila korang nak beraya ni, jangan mengharapkan korang dapat duit raya. Ini mangkuk ni daripada jauh aku tengok dia senyum, dia datang, dia cakap selamat hari raya. Hujung-hujung tu dia tutup dengan nak yang purple. Nak yang purple kan? Okay, get ready. 1, 2. Makan engkau. Rata-rata korang ni aku tengok cantik sangat baju raya korang tahun ni. Tema merah putih. DP penuh dengan QR code je. Sekali pun macam bila korang tengah beraya ni, korang jaga kehormatan hari raya. Ini bodoh ni pakai baju raya ketat sangat sampai nampak bentuk tet. Yang lagi pula caption hari raya sambil merokok. Tunjuk jari buat trend TikTok dengan awet. Yang bocah-bocah sweet 20s yang baru bermanja dengan dunia luar, malam Syawal pergi kelab. Mana hasil perjuangan Ramadan kau bangang? Sambut raya macam sambut kedatangan Walid. Kepada ibu bapa ataupun adik-adik kecil ataupun perempuan yang tengah tengok video ni, sampai sini je korang kena stop. Lepas ni ayat kasar sikit. So aku bagi masa 3 saat untuk korang kurangkan volume kalau nak dengar. Habis puasa tanduk makin panjang. Kau masih kecil.